Terima kasih Kota Media Angkasa Puri. Saya sekarang berada di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan bersempena dengan penganjuran Festival Kesenian Borneo, Borneo Arts Festival 2025. 11 penganjuran sudah ia diadakan di kawasan tertutup di dalam Dewan. Kali ini menerusi Jabatan Wilayah Persekutuan dianjurkan di lokasi ini, di Kompleks Sukan Laut ini yang terletak berhampiran pantai, dihiasi dengan ornamen-ornamen dan juga arca-arca. Selain hiasan-hiasan festival lampu dan pakaian tradisional, ya, etnik-etnik yang terdapat di Indonesia, di Sabah, Sarawak dan Brunei Darussalam. Bersama-sama dengan saya ketika ini adalah kapten kapal yang mengemudi penganjuran BAF 2025, Datuk Seri Noridah Abdul Rahim. Terima kasih Datuk Seri. Datuk Seri, mungkin boleh jelaskan bagaimana sambutan Borneo Arts Festival setakat ini dan adakah ia capai sasaran? Okey, pertama sekali terima kasih RJ dan RTM. Alhamdulillah, kalau tanya saya apa yang kita hasratkan insya-Allah tercapai. Hari pertama dan hari kedua saja kita telah menerima lebih daripada 11,000 pengunjung. Dan insya-Allah hari ini makin ramai, kalau kita tengok makin ramai dan insya-Allah, dan saya yakin kita akan capai sasaran kita. Bukan saja kepada jumlah pengunjung tetapi kepada impak dia kepada Labuan itu sendirilah. Dengan lebih 11,000 kita jangkakan 35,000 pengunjung yang datang, pastinya ia akan berimpak kepada berbagai industri di sini. Mungkin Datuk Seri boleh ulas. Sudah pastinya RJ, ya, kalau kita tengok semasa kita mengadakan Borneo Flora Festival, bagaimana kesan ekonomi itu kepada masyarakat atau rakyat Labuan. Sama juga untuk BAF ini, kita tengok industri-industri perhotelan, F&B, dan juga kalau untuk BAF kita tengok dari segi kraft tangannya, dari segi saya rasa pengangkutannya, saya dimaklumkan kereta-kereta sewa pun dah susah dah kita nak dapat. Jadi alhamdulillah memang limpahan ekonomi kepada rakyat Labuan tu terasa lah, dan kami pun rasa seronok apabila mendapat maklum balas yang sangat positif daripada komuniti di Labuan. Dan ini merupakan satu platform yang cukup kondusif untuk kita mempelajari dan menghargai kepelbagaian budaya yang terdapat di rantau ini. Datuk Seri, kita ingin juga tanyakan, ya, penganjuran festival-festival yang pelbagai tahun ini, pastinya JWP mempunyai visi yang besar, ya, untuk terutama jangka panjang. Mungkin boleh jelaskan. Okey, terutamanya kalau kita tengok untuk tahun hadapan lah, visit Year Malaysia. Jadi saya nampak Labuan telah bersedia lah untuk kita menerima lebih ramai pengunjung melalui pelaksanaan acara-acara besar seumpama ini. 2 acara besar yang kita dah buat dan kita nampak bagaimana kejayaan yang kita dapat, dan saya nampak Labuan bersedia untuk itu. Jadi untuk jangka masa yang lebih panjang lagi, sudah tentunya kita perlu mencari lagi ruang-ruang ataupun produk-produk baru, dan saya yakin Labuan boleh menjadi tumpuan untuk acara-acara seumpama ini, macam Borneo Flora Festival, Borneo Art Festival, dan juga acara-acara tahunan yang telah diadakan saban tahun sebelum ini, tetapi mungkin kita boleh perkembangkan dan kita perluaskan lagi seperti mana BAF yang kita tengok tahun ini. Ya, BAF dan juga Borneo Flora Festival menetapkan satu penanda aras yang cukup tinggi dengan sambutan yang begitu meriah. Datuk Seri, harapan 2026 nanti macam mana? Harapan saya untuk 2026, macam saya sebut tadi, Labuan akan menjadi pusat ataupun menjadi tumpuan untuk acara-acara besar, khususnya di rantau Borneo dan juga sudah tentunya di Malaysia lah. Dan kalau boleh kita nak lebih lagi kepada peringkat antarabangsa, kita mengambil kesempatan Tahun Melawat Malaysia. Dan saya nampak hasrat awal kami nak memperkenalkan Labuan melalui acara-acara besar ataupun event tourism ni, kita nampak membuahkan hasil. Dan insya-Allah 2026 kita akan membawa yang lebih lagi lah, insya-Allah. Baik, terima kasih Datuk Seri Noridah. Itulah tadi saudara, kita kembalikan siaran bersama rakan di Kota Media. Silakan.